Ranking skuad Harimau Malaya sudah pun terkeluar dari zon 120 negara terbaik dunia apabila kemas kini terkini Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menyaksikan Malaysia turun ke 121. Namun begitu, derita Harimau Malaya dijangka berterusan apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC pula mengambil tindakan kerana skandal pemain warisan. Sebelum ini, mata ranking Malaysia ditolak melibatkan aksi persahabatan antarabangsa yang dianjurkan oleh FIFA sahaja. Akan tetapi, perkongsian laman media sosial bola sepak, se-Asia Gol mendapati AFC turut akan menarik balik kemenangan yang diraih Malaysia pada kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam dan Nepal. Kemenangan Malaysia akan ditarik dan menjadi kekalahan 0-3 terhadap kedua-dua negara dengan AFC dikatakan sudah menetapkan keputusan itu. Namun begitu, pengumuman rasmi hanya akan dibuat berdasarkan keputusan Rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Dengan potensi hukuman AFC itu, kedudukan Harimau Malaya dalam ranking FIFA dijangka terus merudum dalam kemas kini seterusnya. Dengan jumlah mata dari aksi kelayakan lebih tinggi daripada perlawanan persahabatan antarabangsa, kedudukan Malaysia akan lebih parah selepas ini. Malaysia juga berdepan hukuman larangan beraksi di dua edisi Piala Asia selepas ini sekiranya rayuan di CAS tidak berjaya. Oleh itu pemangku Presiden FAM, Datuk Mohd Yusof Mahadi menjelaskan mereka menghormati keputusan FIFA yang membatalkan keputusan perlawanan pada 3 aksi persahabatan kerana menurunkan pemain yang tidak layak. Itu kita boleh jangkakan kerana itu adalah undang-undang pertandingan yang diguna pakai kepada semua pasukan apabila menurunkan pemain yang tidak layak bertanding. Terdahulu, seperti dijangka, hukuman FIFA terhadap FAM memberi impak besar kepada kedudukan ranking dunia skuad Harimau Malaya. Susulan hukuman badan induk itu membatalkan keputusan 3 perlawanan persahabatan dengan Cape Verde, Singapura dan Palestin dengan Malaysia dianggap tewas 0-3. Skuad kebangsaan kini terkeluar daripada kelompok 120 terbaik dunia. Keputusan itu bukan sahaja menyebabkan ranking Malaysia jatuh malah menyaksikan rekod tanpa kalah yang dilakar mereka sepanjang tahun ini lebur. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.